Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Bob PNG dan saya sekarang berada di Taikon Motor HQ dan this is Argentina. Okay guys, inilah Yamaha LC V8 yang version terbaru. Inilah yang kita tunggu-tunggu, LC V8 20 Anniversary Limited Edition. Guys, serius cakap warna ni sangatlah menarik dengan gabungan warna biru muda matte bersama dengan putih yang berkilat. So serius cakap memang sangat-sangat nice lah. Alright, okay, dekat kepot tepi ada tulis itu 20 anniversary dan dekat 20 bawah tu ada tulis special edition. Mantap. Alright, ni dia bahagian bodi belakang warna biru matte dengan gabungan emblem warna gold 135 LC dengan design warna dark blue, ada lining gold sikit. So memang lebih nampak garang sangat-sangat lah. Okay, ni dia punya carrier berwarna putih kilat. Ni di bahagian kepala, meter semua sama, yang lain-lain pun semua sama, inner semua sama. Kepala warna biru matte juga. So nampak nice. Okey, ni di bahagian belakang, lampu belakang, signal tetap yang sama juga. Aircon belakang pun sama juga, exhaust pun sama. So tak ada perubahan. Tu dengan rim warna gold, ada tulisan LC135 situ. Warna biru. So jom kita tengok dari jarak jauh, ngam ke tak ngam. So memang ngam lah. Memang cun warna ni. Ngam dengan jersey Argentina. Cun. Rim color gold, body biru putih. Nice. Okay guys, untuk LC V8 Limited Edition ni, dia datang dengan 5,000 unit sahaja. Okay, apa yang special kat sini, dia dapat cap kepala, bakul USB charge dengan ada nombor siri. Okay, yang mana berminat boleh datang ke Taikon Motor HQ Datuk Keramat dan cawangan-cawangan yang lain. Hampa kalau main kat sini, hampa boleh walk in, hampa berjumpa dengan Mr. Richard ataupun Mr. Ping ataupun yang lain-lain. Aku akan letak juga dekat description nombor Mr. Ping dan nombor Mr. Richard. Kalau berminat, bolehlah Roger. Okay guys, setakat ni ya video aku untuk LCV8 20 Anniversary. Dan kita akan jumpa lagi di next video insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.